Alhamdulillah bertemu Ustaz di Sumatera Utara. Alhamdulillah. Saya tinggal di wilayah yang minim Muslim, yang penduduknya majoriti Nasara. Adakah nasihat buat saya yang tinggal di wilayah minoriti ini, Ustaz? Nasihatnya, jaga akhlak kita, jaga ucapan kita, jaga iman kita. Itu yang penting. Sebab ketika kita berdakwah dengan orang Nasara, itu tak perlu dalil, jemaah. Kita takkan boleh katakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah, dia takkan terima. Tapi cukup dengan akhlak kita dan ucapan kita. Para sahabat Nabi SAW ramai yang masuk ke dalam Islam bukan disebabkan ucapan Nabi, tapi mereka tengok apa? Akhlak Nabi. Thumamah bin Uthal, salah seorang pemimpin di antara pemimpin satu kabilah yang benci kepada Nabi SAW. Dia nak bunuh Nabi, benci dengan Nabi. Tapi masuk Islam bukan Nabi dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tak. Tapi dia buat apa? Dia buat tampakkan akhlak yang baik. Akhirnya Thumamah tanpa dipaksa masuk Islam sendiri. Boleh faham? Jadi jaga akhlak kita, jaga ucapan kita. Jangan pula perangai kita atau ucapan kita menyebabkan orang lain benci dengan Islam. Kalau kita tak mampu tarik orang dan Muslim kepada Islam, sekurang-kurangnya jaga akhlak dan ucapan kita sehingga mereka tak benci dengan Islam, itu pun dah termasuk daripada dakwah. Allah Ta'ala alam.